Jadi bila seorang itu, anak itu, kita tidak buatkan akikah untuk dia, maka syafaat itu boleh terhalang. Sama juga kalau anak tafiz, hafal Quran, anak yang hafal Quran juga boleh bagi syafaat pada ibu bapa dia di akhirat nanti. Jadi jika dia tidak dibuatkan akikah, maka syafaat tu boleh terhalang. Kembali kepada persoalan, bila dia, contoh sekarang nak buat korban satu bahagian 800 kan? Okay, katakanlah 800. Kebetulan baru dapat anak kan? Anak baru lahir, tapi duit ada 800 je. Jadi nak pilih mana? Nak pilih buat korban ke nak pilih buat akikah? Jadi apabila ditanya soalan ni, sebagian besar ulama berpandangan hukum akikah sunat muakkad, korban pun sunat muakkad, jadi sama-sama. Lain kalau kita hukum wajib dengan sunat, senanglah kita jawab kan. Ini sebab dua-duanya sama martabat. Bila sama, kita kena utamakan yang sempit waktu. Contohnya kalau kita tengah membaca Al-Quran, tengah baca Quran, tiba-tiba terdengar azan. Kita nak terus baca ke kita nak berhenti jawab azan? Jadi jawapannya kita kena yang terbaik adalah kita berhenti jawab azan. Sebab jawab azan tu sekejap je kan? Nanti dah habis azan, boleh je nak ngaji sampai 2 jam, 3 jam pun boleh kan? Jadi sama lah macam korban dengan akikah. Waktu korban cuma dalam setahun ada 4 hari saja, iaitu 10, 11, 12, 13. Untuk mazhab Syafi'i 4 hari. Untuk mazhab lain 3 hari je, 10, 11, 12. Maknanya kalau 13 tu, kalau terbaiknya kita jangan buat lah. Tapi kalau dah tak ada masa lain, itu je masa yang ada, teruskan lah, tak ada masalah. Jadi waktu dia sempit, terhad. Berbanding akikah, kan tadi kata semua hidup sekali je. Dalam setahun tu ada 365 hari. Ada berapa? Lagi 360 hari lagi ada kan? Jadi bukan tahun tu je. Tak kisah bila, walaupun dia dah balik pun boleh dia buat akikah. Jadi dalam menjawab soalan ni, bila waktu korban, utamakan korban dulu lah. InsyaAllah ada rezeki nanti, Allah bagi rezeki lebih, bolehlah buat akikah pula. Okey, soalan tadi. Soalan yang kedua, bagaimana cara untuk mengelak korban itu menjadi ta'in ataupun dihukum nazar? Hari itu Ustaz Zafrin diterangkan macam mana satu korban tu boleh jadi wajib dengan sebab ta'in. Ta'in ni maknanya dia menentukan. Dan bila tentukan tu syaratnya dia kena dah memiliki lah. Kalau dia ta'in lembu yang belum dia miliki ataupun lembu orang, dia tak jadi. Hanya dia sama ada dia penternak lembu ataupun dia dah beli lembu. Bila dah beli baru dia kata okey, yang ini lembu ni, lembu putih ni aku nak buat korban. Bila dia sebut macam tu, jadi wajib. Okey, jadi soalan dia macam mana nak elakkan? Okey, cara dia nak elakkan ada 3 cara. Yang pertama, kita kan orang tu biasa kalau dia nak cakap tu, dia kena biasakan cakap korban sunat. Jangan sebut korban saja.
Sama juga kalau dia nak apa, masa dia nak beli, serahkan duit kepada, tapi kalau serahkan duit dia belum milik lagi lembu, tak ada masalah lah. Jadi kalau dia dah milik lembu, dia dah tahu lembu dia mana, ataupun mesti dah tentukan, okey, lembu ni siapa punya, dia dah tahu kan. Ketika itu hati-hati lah. Jangan dia sebut, okey, anak dia datang kata, oh tu yang lembu yang kuning tu ayah punya korban. Jangan sebut je tu. Biasakan sebut yang kuning tu korban sunat ayah. Dia kena sebut sunat, baru dia tak jadi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sertakan dengan insya-Allah. Bila dia berkata insya-Allah ni, dia tak jadi nazar. Kalau kata ada YB, dia kata, kalau saya menang tahun ni, kalau saya menang pilihan raya kali ni, saya akan bagi pada setiap penduduk RM100, insya-Allah. Itu dia tak boleh cari sangat tu, Bila sebut insya-Allah tu, dia tak jadi. Ataupun dia kata, kalau saya menang pilihan raya, saya bernazar nak bagi setiap orang penduduk RM100, insya-Allah. Tak jadi, nazar tu tak jadi, sebab ada insya-Allah. Jadi sama juga kalau binatang tu tadi, kita dah milik, kita kata lembu hitam ni aku nak buat korban, insya-Allah. Dia tak jadi, tak in. Dia tak jadi hukum nazar. Okey, yang ketiga, jangan sebut korban. Sebutlah apa kalau orang tanya, ni lembu hitam ni nak buat apa? Oh, lembu hitam ni aku nak buat sembelih raya korban. Sembelih ke apa lagi, selain daripada perkataan korban. Walaupun perkara ni pun ada khilaf, masih ada khilaf lagi. Maknanya sebahagian ulama berpendapat dia ikut uruf. Biasanya kalau yang dihukum ta'yin ni biasanya dekat negara Arab sana. Bila dekat negara Arab tu dia ada perkataan-perkataan tertentu yang dia akan jadi wajib, korban tu jadi wajib. Tapi kalau kita uruf di Malaysia ni, kalau kita kata nak buat korban, kita bukanlah kita nak sebenarnya nak buat korban wajib, cuma kita nak cerita je. Itu sebahagian pendapat ulama. Tapi pendapat yang utamaknya yang tadilah, kalau kita dah tentukan sesuatu binatang itu, kita kata itu lembu korban, maka jatuh wajib. Okey, soalan seterusnya. Belum, masa tu dah ada lembu belum? Belum. Kita janji dengan pembekal lembu hitam, tapi sampai lembu warna lain. Dia belum, selagi belum. Okey, tak apa. Kalau contoh dia pergi dekat kandang lembu kan, dia dah pilih kan, dia pilih, dia tunjuk lembu ni, lembu hitam, dia dah setuju lah beli lembu hitam kan, macam tu kan. Tapi bila dia hantar bukan lembu hitam, lembu lain kan, itu dah macam apa, ada muamalat tu dah tak betul kan. Jadi kalau muamalat binatang korban ni, ataupun bukan untuk korban je, kalau dia memang nak beli lembu ni, selagi dia tak kalau lembu ni biasa kan ada tali kan, selagi dia tak tarik tali tu, istilah dia korban. Selagi dia tak tarik lembu tu jalan setapak ke, dia belum lagi
muamalat tu belum lagi sah. Jadi bila belum sah, maknanya dia belum milik lagi lah. Jadi setakat dia tunjuk lembu hitam, okey, setuju boleh lembu hitam. Tapi bila hari kejadian dia hantar lembu kuning kan. Jadi tak adalah jadi tayin, pasal dia tunjuk lembu lain yang sampai lembu kuning. Jadi yang boleh dipersoalkan lah, sebab setuju lembu lain, hantar lembu lain kan. Tak tahulah, mungkin lembu yang dia pilih tu sakit ke mati ke, jadi terpaksa lembu bekal bagi lembu lain kan. Tapi syaratnya jangan yang lagi kurus kan. Kalau lagi besar tak apa kan. Mungkin dia kata okey, lembu ni besar sikit tapi tak apalah sebab ganti kan. Dan kalau itu dah setuju lembu hitam, tapi lembu hitam tu sakit pula kan. Jadi dia hantar lembu kuning besar sikit, tak apa. Kalau jangan dia kurang, dia kurus pula, tak boleh kan. Sebab biasa bila dah tentukan lembu tu, dia dah tentukan harga sekali kan. Boleh kan? Okey, soalan seterusnya. Boleh tak buat korban untuk orang yang dah meninggal dunia? Okey, kalau ikut pandangan muktamadnya, tidak boleh kita untuk letak nama korban tu orang yang dah meninggal dunia, kecuali ada 3 keadaan. Yang pertama, jika orang yang meninggal tu memang dia sudah wasiatkan ya. Contoh, seorang tu dia sebelum dia meninggal, dia pesan ke anak dia, anak nanti bila abah dah meninggal, nanti tolong buatkan korban ya untuk abah. Jadi orang tu pun meninggal, belum sempat lagi nak buat korban Jadi duit daripada pusaka dia sebelum difaraidkan sebab dia bila dia dah wasiat tu kena sempurnakan. Sempurnakan dulu wasiat, ataupun ada hutang-hutang kena sempurnakan dulu, ada lebih baru faraid. Jadi bila dia dah wasiat, maka boleh dia ambil daripada harta pusaka dia untuk buat korban. Tapi korban tu jadi korban wajib. Bila jadi korban wajib, maka anak yang tadi tu dan juga ahli keluarga dia tak boleh ambil. Tak boleh makan, tak boleh ambil kulit ke tu, tak boleh. Apa-apa je kat lembu tu tak boleh. Tak boleh ambil manfaat. Semua kena bagi. Bila jadi korban wajib ni, pendapat muktamad dia, semua kena bagi fakir miskin. Jadi orang kaya pun tak boleh. Itu pendapat muktamad ya. Itu yang pertama. Tapi bergantung juga. Memang dia ada wasiat, tapi duit pusaka tak ada. Ataupun duit pusaka ada, tapi tadi katakan nak buat korban 800 kan, duit pusaka ada 1,500 ni, memang cukup nak buat korban. Tapi syarat wasiat adalah 1/3 maksimum 1/3 daripada 1,500 baru 500. Tak cukup. Kalau dia nak buat juga korban 500 je lah, guna duit pusaka, 300 kena tambah kalau nak buat juga. Tapi bila tak cukup, dia tak, banyak tuntutan wasiat tu tak jadilah. Tidak diwajibkan juga untuk waris untuk tambah waris pun kita mampu. Itu yang pertama. Boleh jika orang meninggal itu buat wasiat, baru boleh letak nama. Yang kedua, kalau dia bernazar, orang yang sebelum dia meninggal dia bernazar.
Dan bila dia bernazar tu, waris tu ada dengar. Bila nazar ni dia kena sebut, dia tak boleh dalam hati. Bila dia tersebut, anak dia perasan, oh ayah dulu sebelum meninggal dia ada bernazar nak buat korban kan. Jadi boleh dia buatkan korban, sebab dia jadi macam bernazar ni, dia jadi macam hutang. Sebelum faraid kena selesaikan hutang dulu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seorang itu dia membuat wakaf syarat. Yang ini jarang berlaku kat negara kita. Kalau dekat Arab sana banyak juga orang buat. Wakaf syarat ni apa? Wakaf syarat ni dia ada tanah. Tanah dia mungkin dekat sebelah masjid ke. Jadi mungkin pengurusan masjid dia nak beli tanah tu, tapi dia tak nak jual. Tapi dia bagi apa, masjid untuk gunakan tanah dia tu dengan syarat. Apa syarat dia? Dia bagi tahu ke masjid, okey, tanah ni saya wakafkan kepada masjid dengan syarat pihak masjid kena buat korban tiap-tiap tahun atas nama saya. Oh, macam ni dia bijak. Dia bukan nak duit, dia nak pahala korban tu setiap tahun dia akan dapat walaupun dia dah meninggal. Ini jarang berlaku lah. Tapi kalau ada orang buat, memang dia bijak. Dia bijak. Pahala wakaf dapat, pahala korban dapat walaupun dah meninggal. Jadi kalau berlaku macam ni, pihak masjid kena alert lah, kena tahu, kena buat setiap tahun. Tak ada sampai kiamat kena buat. Bagus. Jarang-jarang orang buat. Jadi tiga sebab tu aja yang membolehkan kita buat korban untuk orang yang meninggal dunia. Adapun kalau kita memang nak buat korban, kita nak hadiahkan pahala korban untuk mak ayah kita yang dah meninggal dunia. Jadi caranya adalah kita jangan letak nama mak ayah kita, kita letak nama kita. Kita letak nama kita, kemudian masa hari sembelih tu, masa hari korban tu, kita niatkan untuk korban, pahala korban tu sampai untuk diri kita, adik guru kita dan juga ibu bapa kita yang meninggal dunia. Boleh. Pahala ni kita boleh sedekahkan. Itu cara dia lah. Ada soalan tak ada? Soalan seterusnya, boleh tak korban pada luar waktu korban? Okay. Waktu korban kita dah tahu tadi ada 4 hari je. Kalau dia korban sunat, dia buat awal, kata nanti malas nak lepas sembahyang raya nanti nak pergi jalan-jalan ke dia nak buat korban sebelum lepas subuh dia dah buat dah. Belum masuk lagi. Belum masuk waktu korban. Waktu korban ni dia masuk bila? Selepas waktu syuruk, berlalu masa untuk solat raya 2 rakaat dan khutbah 2 khutbah yang ringkas. Maknanya paling kurang 5 minit kalau yang ringkas. Kita tak adalah macam tu kan, sebab kita campur yang sunat. Jadi mungkin 20 minit, setengah jam lah kan. Tapi kalau ikut syarat dia, hukum dia yang ringkas, maknanya dalam 5 minit ke 10 minit lepas syuruk tu dah boleh buat korban. Walaupun orang belum sembahyang raya lagi, dia buat korban selepas 10 minit waktu syuruk, sah, korban tu sah. Jangan dia buat sebelum, lepas subuh dia buat, hukumnya tak sah. Ataupun dia buat selepas waktu maghrib hari tasyrik yang ketiga, 13 Zulhijjah, dah masuk 14 Zulhijjah, maghrib pun tak sah juga. Kecuali
kecuali jika lembu itu ataupun kambing itu adalah korban nazar. Itu pun kalau berlaku apa-apa yang menyebabkan dia tidak boleh korban lembu nazar itu pada 4 hari itu. Contohnya, pada hari kejadian lembu tu lari, terlepas, cari-cari tak jumpa, sampai sebulan baru jumpa. Tapi lembu tu dia dah nazar kan, contoh, ataupun dia dah masa dia beli lembu, dia dah tayin kan lembu tu nak buat, lembu hitam ni nak buat korban. Hari kejadian lembu terlepas, hilang, sebulan baru balik ataupun jumpa. Maka bila ketika jumpa itu, wajib dia korbankan ketika itu juga, walaupun dah lepas waktu korban, hukumnya wajib. Dan dia dapat korban tu sah, dan cuma pahala dia tak adalah sama pahala kalau dia buat dalam 4 hari, sebab dia jadi pahala qada. Sama macam solat lah, solat ke puasa tak sama kan, kalau qada dengan tunai. Okey, soalan seterusnya, bolehkah membuat korban di luar negara? Okay. Sekarang ni memang dah trend. Kebanyakannya orang yang buat korban dekat luar negara ni sebab apa? Sebab murah kan? Tapi okey lah juga daripada dia tak buat langsung kan. At least dia ada buat korban. Mungkin dia setakat nak lepaskan makruh tadi lah. Tapi kalau dia tak tanya mana afdal, afdalnya buat di tempat kita lah kan? Sebab nanti kita dapat banyak pahala tengok, pahala mengagihkan. Jadi korban di luar negara ni kena hati-hati juga. Kalau kita dah tahu masyarakat tu memang sudah diiktiraf oleh badan agama, ataupun memang dah terkenal lah, memang kita tahu yang menguruskan dengan betul, jadi tak ada masalah lah. Cuma kebanyakan, tak semua, kebanyakan yang buat korban luar negara ni, dia punya akad wakalah dia tak jelas. Contohnya, kalau dia kata korban di Palestin 300, contoh 300 tu sepatutnya dia kena jelaskan berapa sebenarnya harga lembu, berapa kos pengurusan. Dia kena jelaskan. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, kalau kita berurusan dengan orang yang korban luar negara ni, kalau kita bagi dia duit 300 tadi contohnya, ketika kita bagi duit 300 tu, adakah syarikat ni dia memang dah ada lembu? Kalau dia dah ada lembu, tak ada masalah. Takut-takut kita bagi 300, dia lembu tak ada lagi, belum beli lagi. Itu pun masalah juga. Kita berusaha bukan dengan orang yang ada memiliki lembu. Jadi boleh meragukan. Jadi kalau boleh elaklah. Tapi kalau dah itu je duit yang kita ada, tak apa kan? Unsur itulah, dia ada unsur gharar, maknanya tak jelas kat situ. Okey, soalan seterusnya, adakah sah berkorban nazar dengan haiwan yang sudah cacat? Okey, haiwan korban ini kalau dia cacat ataupun ada aib, hukumnya tidak sah. Contohnya
kalau lembu tu patah kaki, masa beli elok kan, sampai kat masjid surau nak turun daripada lembu tu, tarik-tarik salah landing, kaki patah. Jadi ikutkan dah tak sah nak buat korban. Tapi ada setengah pengurusan dia kata, kalau orang yang benar, kalau lembu tu lembu nazar, walaupun cacat, hukumnya sah. Betul, tapi syarat dia bukannya ketika bernazar tu memang dah cacat. Masa dia bernazar, lembu tu masih sihat, masih elok lah, tak ada apa-apa kecacatan. Tapi bila selepas dia dah bernazar, tiba-tiba bila waktu korban, lembu tu cacat, apa hukum korban dia? Hukum dia sah, sebab dia dah bernazar. Jadi walaupun binatang itu sudah cacat, tapi dia cacat itu selepas dia bernazar. Jadi hukumnya korban itu sah walaupun binatang itu cacat. Tapi kalau binatang itu memang dah cacat, baru nak bernazar, jadi tak sah. Itu syarat dia. Okay. Soalan seterusnya, lagi 15 minit. Kalau ada soalan boleh tanya. Apakah hukum seret lembu sampai luka sebab nak menghadapkan kepada kiblat? Okay. Sunat untuk haiwan korban itu masa ketika sembelih menghadap kiblat, tapi tidak wajib. Bila dia seret lembu sampai luka badan dia, itu dah berdosa, haram, sebab kita menyakiti haiwan. Bila dah luka tu dah cacat, boleh jadi tak sah, Dia luka ni, kalau dia daging dah terkopek, baru dia jadi cacat. Kalau setakat luka sikit-sikit, masih sah lagi. Tapi berdosa lah kita menyakiti binatang. Jadi kalau contoh dia lembu tu dah tumbang, tak menghadap kiblat, tak wajib lah kita nak pusing dia, kan. Kecuali kalau kita dapat pastikan dia tak sakit lah, Kalau ada rumput tu okey lah, kan. Atas rumput okey lagi, ataupun tempat yang licin, tu boleh lah. Kalau atas batu bata kita nak pusing ke, tarik ekor, tersilap ekor putus, dah cacat pula, Jadi tidak wajib. Boleh je dia nak sembelih walaupun tak menghadap kiblat. Okey, soalan seterusnya. Bolehkah kacukkan haiwan korban? Okey. Kacuk haiwan korban ni cuma boleh untuk sesama haiwan korban. Haiwan korban apa? Unta, lembu atau kerbau, kambing, biri-biri. Itu je. Rusa boleh, rusa tak boleh. Kijang tak boleh. Seladang pun tak boleh sebab dia liar. Tapi ada setengah pendapat kata seladang ni kategori kerbau, tapi yang tepatnya tak ada, sebab dia liar. Ini senang je. Nak tahu binatang ni binatang korban, boleh korban atau tidak, boleh tak zakat atas binatang, Binatang yang dikenakan zakat cuma itulah unta, lembu atau kerbau, kambing, biri. Ayam tak kena zakat, Kalau dia beli ayam sampai beribu-ribu ayam pun tak kena zakat, Kalau dia beli lembu, beli kambing, beli unta, dia ada haul dan nisab dia lah, maknanya bila dah lebih berapa ekor tu, wajib kena bayar zakat. Jadi binatang zakat selain daripada binatang
ternakan yang bukan zakat, maka dia bukan binatang korban, tak boleh buat korban. Jadi bila dia kacuk lembu dengan kambing jadi lembing, boleh buat korban. Apa lagi? Unta dengan lembu, jadi apa? Umbu, boleh. Tapi kalau rusa dengan kambing, jadi apa? Rubing, tak boleh. Walaupun lahir memang sebiji macam kambing, tak boleh juga. Kalau kita tahu lah. Kita tak tahu tu lain cerita. Jadi mesti antara yang boleh kacuk, antara binatang-binatang korban juga. Okey, soalan seterusnya. Mana lebih baik, korban seekor unta ataupun 7 ekor kambing? Okey, kita tahu unta dengan lembu ni kita boleh bagi pada 7. Dalam masa yang sama, ini soalan ni unta kan. Unta, kalau seekor unta berapa harga? Belah-belah ribu ke kan. Kambing paling mahal pun mungkin 1,000 lah. 1,000 seekor. Kalau 7 ekor 7,000 kan. Berbanding unta belah-belah ribu, katakan 12,000. Nampak macam afdal seekor unta kan, sebab banyak duit kan. Banyak duit dikeluarkan, banyak daging. Tapi sebenarnya yang afdal ni 7 ekor kambing kan? Sebab di situ ada 7 kali sembelihan, ada 7 kali ibadah, berbanding 1 ibadah. Jadi yang lebih afdalnya adalah 7 ekor kambing. Soalan seterusnya, antara saiz dengan warna yang mana diutamakan? Okey, lembu, binatang korban ni, kalau warna yang afdal warna putih, putih, kemudian kuning, coklat, paling kurang hitam lah. Soalan dia, okey, katakan ada seekor ni lembu dia putih tapi kecil, satu lagi lembu warna hitam tapi besar. Habis nak pilih mana? Yang mana lebih banyak pahala? Mana lebih afdal? Jawapan dia, ambil yang besar. Ambil yang besar. Lagi banyak daging lagi afdal. Kecuali kalau sama saiz, kita utamakan, baru utamakan warna kuning. Okey, soalan seterusnya, adakah sah haiwan bunting dijadikan korban? Okey, binatang korban antara jantan dengan betina, yang afdalnya jantan. Tapi betina pun kalau nak buat korban sah juga. Tapi jangan beli yang dah bunting. Bunting, sebab bunting tu dikira aib, maknanya tidak sah. Tapi kalau kita tak tahu, tak kira dia sama ada mungkin pembekal tu dia tak bagi tahu ke, atau memang kita tak tahu. Bila nak sembelih baru lepas sembelih baru tahu ada anak dalam lembu tu, hukumnya sah, sebab tak tahu. Itu je lah. Soalan seterusnya, apabila masuk Zulhijjah, potong rambut selepas 2-3 hari baru teringin nak korban, adakah dapat pahala sunat tak potong rambut? Okey, kita tahu seorang yang
nak berkorban disunatkan untuk tidak memotong rambut kukunya bermula 1 Zulhijjah sampai selesai ibadah korban. Kalau dia korban raya ketiga, sampai raya ketiga dia disunatkan untuk menyimpan rambut kuku dia. Sebenarnya bukan rambut kuku je, apa-apa bahagian badan dia pun dia kena simpan. Kalau dia kena kencing manis, nak kena potong kaki, kalau boleh tahan tu. Nak potong kaki tunggu sembelih, lepas sembelih pun potong kaki. Kecuali kalau dah mudarat kalau doktor kata ni kalau tak potong ni boleh membahayakan nyawa, potonglah. Sebab yang simpan ni sunat saja kan. Okey. Dalam soalan ni dia tak ada niat nak korban lagi kan. Cuma bila dia dah masuk 1 Zulhijjah, dia memang tak terfikir pun nak korban kan? So jadi dia potong rambut ke potong kuku ke. Masuk 3 Zulhijjah, mungkin dia ada rezeki ke, ada orang bayar hutang kat dia ke, orang kata orang dah ada kemampuan nak buat korban, maka dia pun daftar korban. Kebetulan tempat dia pun memang tak cukup seorang. So dia daftar korban. Dapat tak dia pahala tu? Dapat. Sebab dia baru berniat, baru ada keinginan nak buat korban. Jadi dia punya tempoh, dia tunggulah sampai nak potong kuku, dia tunggu sampai dia sembelih, baru dia potong kuku, potong rambut. Okey. Sikit lagi Adakah haram bagi daging korban kepada orang kafir? Okey. Pendapat mutamadnya haram. Kita bagi daging korban ini kepada orang kafir. Sama juga dengan akikah. Akikah pun, cuma akikah ni dia secara hukumnya sama aja dengan korban. Dari segi binatang ni, dari segi agihannya. Cuma beza je, daging akikah ni sunat dimasak. Sunat dimasak. Untuk korban sunat mentah. Mentah. Malah untuk bahagian fakir miskin tu wajib mentah. Tak boleh masak. Jadi haram hukumnya bagi pada orang kafir. Walaupun dia dah dapat daging korban daripada masjid, bukan dia yang buat korban, dia dapat. Mungkin peti air dah penuh, dia dah banyak sangat dapat daging korban tahun tu. Jiran dia bukan Islam, so dia bagi sebelah pun tak boleh. Walaupun dia dah berpindah-pindah. Ustaz Zafri pun ada bagi tahu hari tu, kalau kita dapat daging korban, kita kena makan. Tak boleh bagi orang. Yang boleh bagi orang miskin saja. Kalau dah banyak sangat, yang boleh buat bagi fakir miskin. Bagi orang tak boleh. Anak balik kampung, kita bagi anak, tak boleh tak? Kita kena makan dekat rumah tu, masak. Okey. Walaupun ada setengah pendapat kata untuk tujuan dakwah boleh bagi, tapi itu pendapat yang tak kuat. Nak dakwah dengan orang kafir ni banyak cara lagi, bukannya untuk semestinya korban saja. Okeylah, soalan terakhir. Boleh tak sembelih binatang korban 2 kali? Contohnya pisau terlepas. Okey. Syarat sah sembelih ni, binatang korban itu mestilah ketika sembelih itu dia punya, kita kata, hayat mustakhirah. Hayat mustakhirah ni maknanya dia bukan nyawa-nyawa ikan. Apa ni, petanda dia ni hayat mustakhirah adalah ketika sembelih itu darah mengancut, ataupun ketika sembelih itu kaki dia beronta-ronta, bukan goyang.
Kemudian ada bunyi, bunyi macam apa? Macam tahulah bunyi-bunyi orang ketika sembelih kan. Salah satu ni mesti ada. Kalau dia sembelih tu darah tak mencut, darah meleleh je, tidak sah. Tapi kalau ada yang lain, dia kena syarat, kena ada yang 3 tadi kan? Darah mencut, kaki dia meronta-ronta, ataupun ada bunyi. Ada salah satu dah sah. Jangan 3-3 tak ada. Sembelih darah tak mencut, kaki tak bergoyang. Kalau goyang pun sikit sangat, lemah macam nyawa-nyawa ikan. Bunyi pun tak ada. Itu confirm tidak sah. Dan syarat sah dia kena putus 2 urat. Urat merih, urat makan yang besar dengan urat nafas. Ada urat darah lagi 2 tepi ni sunat saja. Yang wajib 2 urat. Contoh kalau dia tengah sembelih tu, terlepas pisau kan, boleh tak dia ambil pisau tu sembelih lagi? Boleh. Selagi dia, bila dia sembelih kali kedua tu masih lagi kaki dia bergerak, masih ada bunyi, sah. Ataupun dia tengah sembelih tu pisau tumpul, tukar pisau lain, boleh. Asalkan semasa dia sembelih kali kedua tu masih lagi hayat mustaqirah, masih lagi ada petanda-tanda tadi lah. Okey, itu je lah. Baju suku kan. Oh, simpan lagi rumah berapa lama? Okey. Dia sebelum dia ada hadis lah. Ada juga hadis yang melarang simpan daging kurban, tak silap saya 3 hari. 3 hari ke 4 hari, saya tak ingat. Tapi hadis itu dah dimansuhkan. Masa ketika awal-awal tu, Nabi SAW dia larang orang simpan, sebab ada ketika itu ada fakir-fakir miskin yang tak dapat. Jadi dia kata bila dah sembelih tu kena sedekah semua, jangan simpan. Tapi bila dah lepas beberapa tahun, hadis tu Nabi SAW dah benarkan untuk dibawa, disimpan lah, setahun ke. Sebab itu lepas tu kan, dulu dekat zaman Nabi dulu mana ada peti ais kan. Jadi dia jemur. Bila jemur tu sebenarnya untuk simpan lama lah. Jadi tak ada masalah daging korban nak simpan lama. Boleh kan? Ada? Okey. Dia lembu ni ada bahagian yang biasa nak kita bagi daging, boleh bagi daging, hati semua kan. Contoh macam kepala ataupun perut, kulit, ni biasa jarang orang peserta nak, kecuali kalau dia nak. Kalau dia nak, kita boleh bagi, boleh bagi. Jadi kalau contoh biasa sini Bangla nak kepala, dia macam ni. Pertama kita kena tanya peserta, ada tak peserta yang nak kepala? Kalau tak ada, selesai. Hanya terpulang kepada pengurusan surau untuk bagi kepada sesiapa saja, dengan syarat dia bagi itu bukan sebab upah. Contoh kalau tukang sembelih kata, okey, saya nak sembelih ni, nanti awak bagi saya kepala, yang itu tak boleh, haram. Tapi sebenarnya boleh je nak bagi dia, tapi ada cara dia. Maknanya kita cakap dengan dia, tengoklah, nanti kalau ada lebih baru kita bagi. Maknanya dah selesai semua, dah peserta pun semua tak nak, apa yang tinggal tu barulah pengurusan boleh tanyalah, okey, siapa nak kepala, siapa nak ni, kan? Sebab peserta dah tak nak, jadi pengurusan boleh bagi siapa-siapa. Tapi bukan dengan syarat upah, bukan dia kita bagi tu
kita dah bersetuju awal-awal, tu tak boleh. Bila kita bersetuju awal, maknanya itu dia kira upah. Okey, ada lagi? Okey, kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.